Kan dah lama sangat kita tak bersiaran. Sekejap aku buka sikit tingkap kelemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Rasa Semanja. Dah lama tak muncul dekat YouTube. Maklumlah kita ni busy kan, running business atas motor. Hari ni Rasa Semanja akan ada satu program di mana Rasa Semanja dijemput untuk tayangan perdana untuk filem Papa Zola. Ya, ini antara yang ditunggu-tunggu oleh aku sebenarnya. Terima kasih kepada Monster, kepada Encik Nizam dan juga Monster kerana sudi menjemput Rasa Semanja. Aku dah lama menunggu, memang dah lama sangat menunggu produk daripada Monster kan, semenjak daripada tayangan perdana Mega Mato hari tu kan. Diorang dah susun dah setiap tahun apa perancangan diorang daripada awal tahun sampai ke akhir tahun. Aku rasa dah ini dah mengikut jadual diorang dah kan. Papa Zola tak silap aku memang di akhir 2025 rancangan diorang lah. Kalau aku salah aku minta maaf lah, aku tak sempat lagi nak check video sebelum ni. Jadi disebabkan aku tahu perancangan diorang Papa Zola akan keluar, itu yang buat aku tak sabar nak menunggu tu. Produk animasi daripada Monster ya, tak pernah mengecewakan aku dan rakyat Malaysia daripada dulu. Start pada Boboiboy, Mega Mato, memang dah taraf-taraf dunia dah animasi daripada Monster ni. Jadi jomlah, kita jangan tunggu lama sangat. Aku on the way nak ke sana ni, ke Mid Valley, GSC Mid Valley. Ayo, come on. Bye-bye, adios. Okay, dah sampai parking dah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar semua Gen Zola? Secara official kita semua adalah Gen Zola untuk malam ini. Kita nak meraihkan yang mana kita menanti-nantikan Papa Zola The Movie Game On ini. Baik, untuk anda kita merakamkan jutaan dan terima kasih. Boleh tak kita tepuk dan sorak untuk CEO Finas, Dato' Azman Saifuddin Muttalib. Baik, seterusnya boleh lagi tepuk tak kuat-kuat? Kita bagi semangat untuk Group CEO of Astro, Mr. Yuan Smith. Yang ini pun saya suka. Hai adik. Okey dek, adik pun boleh jerit juga tau.
Okay, kita jerit kuat-kuat kerana inilah kita berikan sokongan sepenuhnya kepada CEO Monster dan Director of Papa Zola The Movie, Encik Nizam Abdul Razak. Seterusnya pasti kita head of Astro Shot, Raja Justina, Raja Arsyad. Penerbit Monster, Astro Shot. Dan ini pun menjadi pun kita nak berterima kasih kerana saya pun sama sangat. Saya nampak flashy-flashy yang kita dapat daripada mana. Tentunya kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan kerjasama 7-Eleven. Seterusnya kita juga kepada Jasmine, Mr. DIY dan Cool Block. Pasti juga daripada Monster juga merakamkan jutaan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan. Tepuk Tina dan MDAD. Kita juga terima kasih kepada rakan-rakan industri yang hadir. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan media yang hadir. Terima kasih juga. Dan juga kepada eksekutor, industri player yang hadir, pengaruh, influencer yang hadir. Thank you so much. Jadi untuk anda semua, selama ini Papa Zola walaupun sekuat-kuat lelaki tapi takut bini, dia adalah watak sampingan dalam kehidupan kita seharian. Tetapi syukur Alhamdulillah hari ini Papa Zola watak utama. Sekali lagi nak ingatkan kepada anda, Malaysia dan Brunei 11 Disember dan juga Singapura pada minggu yang sama bagi tayangan filem Papa Zola The Movie Game On ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih molek rasanya, kita mulakan dengan bacaan doa. Boleh tak adik-adik? Nanti kita baca doa, kita angkat tangan sama-sama, okey? Nanti. Dengan itu, majlis mempersilakan Encik Nazam untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kerana hanya dengan izin-Mu kami dapat berkumpul dalam majlis malam gala filem Papa Zola The Movie pada hari ini. Ya Allah ya Rahman, sepada majlis pada hari ini kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah dan lapangkanlah hati-hati kami supaya kami dapat terus menghasilkan filem yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah ya Rahim, berkatilah segala usaha kami dalam menjayakan penghasilan filem Papa Zola The Movie ini dengan limpahan rahmat dan petunjuk dari-Mu. Permudahkan dan lancarkanlah perjalanan majlis pada hari ini dan tayangan filem Papa Zola The Movie di pawagam seluruh Malaysia dan Brunei bermula 11 Disember 2025 dan di Singapura pada minggu yang sama. Sesungguhnya hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis makamkan jutaan terima kasih kepada saudara Nazam atas mengetuai bacaan doa itu tadi. Baik, boleh ke hadapan. Wow. Baru seronok sikit kan? Apa lagi, naikkan telefon anda, kita rakamkan momen-momen kita memberi sokongan penuh untuk Papa Zola The Movie. Baik, untuk anda semua, sekarang kita beralih kepada satu suasana yang bertenaga. Are you guys ready? Baik, ramai-ramai jerit kebenaran. Dengan itu, untuk membuka tirai malam ini, kita mempersembahkan kepada anda Jemput Dengar akan mempersembahkan medley ikonik Papa Zola Bangkit Anak Muda dan original soundtrack Papa Zola Movie
Demi Kebenaran diiringi oleh Izan Feed Crew. Jerit guys. Jerit lagi guys. Are you guys ready? Ini dia Demi Kebenaran. Adik-adik boleh angkat tangan. Angkat. Semua ikut Papa. Macam tu lah. Tepuk lama-lama guys. Yeay. Yeah. Itu dia tadi persembahyang mantap. Dan juga dekat depan ni pun kita ada Mama, Papa, VP dan juga Bobo Boy bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Jemput Dengar dan Izan Feed Crew. Okey, korang tadi kan ambil gambar dan juga video kan. Jangan lupa letak kat sosial media. Gunakan hashtag iaitu Papa Zola, hashtag Papa Zola The Movie, hashtag Game On dan juga hashtag Genzo. Ya, terbaiklah anda. Baik, tanpa kita membuang masa, apa kata kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk kita menjemput orang kuat daripada Monster. Jerit sikit guys.
lebih mesra, kita panggil Cik Bos. Boleh sebut nama ramai? 3, 2, 1. Iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya nampak ramai rupanya kat belakang tu. Terima kasih semua kerana sudi hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam kepada CEO Finas Dato' Azmin, Group CEO of Astro, Yuan Smith, Div Korhormat, rakan penerbit Astro Shaw, Raja Justina, Raja Arsyad, rakan kerjasama 7-Eleven, Jasmine, Mr. DIY, Crew Block, rakan-rakan daripada agensi kerajaan terutamanya daripada Finas dan juga MDAC, rakan-rakan Pawagam, rakan-rakan media, rakan-rakan daripada Monster, rakan-rakan industri, barisan pelakon suara dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Okey, terima kasih again kepada kalian sudi hadir pada hari ini. Malam ini merupakan malam yang sangat istimewa kerana Papa Zola yang selama ini merupakan watak sampingan, watak guru kepada Bobo Boy, kali ini dia dapat stage dia sendiri, dapat beraksi dalam Papa Zola The Movie. Ini sebenarnya merupakan cubaan yang pertama. Selama ni kita banyak watak superhero kanak-kanak lah seperti Bobo Boy dan Mekamato. Kali ini kita mengetengahkan watak dewasa sebagai watak utama. Jadi Papa Zola The Movie ini bukan sahaja penuh aksi dan komedi, tetapi juga berlatar belakangkan kehidupan seharian yang dengan tema yang menyentuh tentang soal keluarga dan juga cabaran menempuh alam dewasa. Jadi saya percaya Papa Zola ini telah menjadi satu IP yang merentas generasi. Walaupun inilah kali pertama movie-nya Papa Zola The Movie, tetapi sebenarnya Papa Zola ini dah muncul pada tahun 2011 lagi. Season pertama Bobo Boy lagi. Jadi ramai, saya percaya ramai yang besar menonton Papa Zola The Movie, dan saya harap ramai-ramai yang menonton Papa Zola daripada 2011 dapat pergi beramai-ramai untuk menonton wayang lah. Jadi kita ada satu code name lah, seperti Sikit dah katakan tadi, kita bagi gelaran Gen Zola kepada mereka yang membesar bersama Papa Zola. Okay, Gen Zola, mana suaranya? Tapi jangan kecil hatilah. Siapa yang dah besar seperti Papa Zola pun boleh dikenali sebagai Gen Zola juga. Okay. Ada suaranya kat situ. Okay. Dari segi aspek teknikal pula, Monster, setiap karya kita akan cuba memperbaiki. Daripada awal 2009 sampai sekarang kita always push, kita berjam boundary. So kali ni kita ada crowd simulation, kita ada juga definitely ada hair and fur system, kita ada simulasi litupan, simulasi air, dan kali ni kita buat pertama kali untuk filem kami, kita buat Atmos. Maknanya kalau tengok trailer dia ada spaceship, betul tak? So spaceship ni tak ada kiri dan kanan saja. Kalau turun pada atas kita akan dengar dia daripada atas lah spaceship tu. Okay, hopefully nanti lepas dapat tengok wayang nanti dapatlah rasa Atmos surround system dia. Okey, dari segi pergembaan Papa Zola juga tidak akan berhenti di sini. Walaupun 11 Disember kita akan tayang di Malaysia dan juga Brunei, kemudian di Singapura, tetapi pada Januari 2026 kita akan masuk ke pasaran Indonesia. Sebenarnya Papa Zola satu watak yang sangat besar di Indonesia. Jadi kita rasa kat situ boleh dapat kejayaan lah. Dan kali ini kita akan dapat masuk ke pelbagai sinema, bukan setakat limited location lah. Kemudian pada April, Papa Zola akan masuk ke Pawagam, India. Kemudian ke Vietnam. Dan seterusnya, ini ialah news yang korang dengar first time, ialah ke Timur Tengah juga. Kita akan masuk ke Arab Saudi, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar dan juga ke Turki, insyaAllah April nanti. Jadi kita akan bermula special untuk you guys 2025 di Malaysia dahulu. Kemudian kita akan mula eksport ke luar negara. Jadi inilah cita-cita kami. Kita bukan setakat nak buat filem yang boleh berjaya di Malaysia, tapi hopefully juga boleh membawa nama baik ke negara, ke pentas dunia. Okay, di luar Pawagam pula kita ada juga bukan setakat wayang, kita ada mas papa, kita ada figura papa, kita ada buku kisah teladan, kita ada koleksi permainan MGC dan banyak merchandise. Kita ada tabung, kita ada keychain, kita ada figurin, ada plushie. So maaflah kalau kena spend banyak sikit lah untuk movie kali ini. Okay, banyak lagi merchandise yang kita sediakan dengan rakan strategik. Dan 7 hari bulan ini, Ahad ini, kita akan ada juga kebenaran larian yang lebih kepada mesra pada family.
Terima kasih kepada rakan-rakan kerjasama, barisan pelakon suara, dan paling penting para peminat yang telah menyokong kami daripada hari pertama lagi. Tanpa anda, Papa Zola tidak akan berdiri di layar perak pada hari ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tim Monster atas dedikasi dan usaha luar biasa anda semua. Terima kasih. Okay. Memang kali ini you guys memang push habis-habis lah for the quality. Malam ini kita akan sama-sama dapat menyaksikan karya yang kita hasilkan selama 3 tahun ini, dan saya harap ramai-ramai dapat menyokong Papa Zola The Movie ini. Saya harap ramai-ramai menonton Papa Zola bawa family, kerana kebenaran tak pernah tengok wayang sorang-sorang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jom kita jerit kuat-kuat untuk Cepos. Kita aminkan semua segala hasrat dan juga impian kepesada dunia bagi Monster membawa Papa Zola. Amin. Ramai-ramai. Baik, untuk anda itu daripada Cepos. Kini tibalah masanya kita berikan tepukan gemuruh untuk Ketua Asosiasi Merangkap Penerbit Eksekutif Papa Zola The Movie, Raja Justina, Raja Arsyad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. CEO of Finance, Dato' Azmir, Group CEO of Astro, Ewan Smith, and the CEO of Monster and Director of Papa Zola, Nizam, pihak media, rakan-rakan industri dan para tetamu sekalian, dan peminat musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Okay. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. So daripada Bobo Boy 2, Mekamato, dan kini Papa Zola, perjalanan bersama Monster sentiasa membawakan sesuatu yang sangat istimewa. Dan we're very excited, Alhamdulillah, dengan Mekamato The Movie pada tahun 2022 managed to mencatat kutipan box office yang membanggakan, dan kejayaan tersebut membuka jalan untuk Asosio dan Monster bergabung sekali lagi untuk menghasilkan Papa Zola The Movie. So apabila pasukan Monster berkongsi idea untuk kembangkan watak Papa Zola sebagai hero utama, kami benar-benar teruja kerana ini merupakan kali pertama kita semua menyaksikan watak dewasa sebagai watak utama untuk animasi tempatan. So, terima kasih kepada Nizam dan Monster Studio atas kerjasama yang luar biasa dalam menjayakan filem ini. So Papa Zola The Movie bukan sekadar hiburan, ia adalah pengalaman untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak hingga dewasa, dengan babak aksi, emosi dan humor yang dekat dengan kehidupan. Ia mengingatkan bahawa setiap orang ada kisah Papa Zola mereka sendiri. So kami percaya industri animasi Malaysia sedang menikmati momentum yang sangat-sangat positif, dan kami berharap semua penonton akan terus memberi sokongan. Bersiap sedialah untuk ketawa, tersentuh dan menikmati setiap detik yang penuh warna. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh. Kami minta Raja Justina dan Asha untuk kekal berada di atas pentas, kerana selepas ini kita pun dah sampai ke penghujungnya. Kita mempersilakan Cepos dan juga Raja Justina, Raja Arsyad untuk berada di atas pentas bagi sesi bergambar bersama-sama. Dipersilakan. Baik, bersama dengan Cepos dan juga Justina, saya ingin menjemput beberapa individu utama yang memainkan peranan besar bagi pembikinan Papa Zola The Movie. Dengan penuh hormat dipersilakan ke atas penerbit eksekutif of Papa Zola The Movie, Encik Yong Pin. Tepuk guys. Seterusnya penerbit eksekutif Papa Zola The Movie, Puan Nur Ezdiani Ahmad Fauzi. Kita mempersilakan CEO of Astro, Ewan Smith. Dipersilakan juga Papa Zola, Mama Zila dan Pipi.
Curilah kuat lagi untuk Mama, Papa dan Bibi. Baik, kita bergambar dan duduk bersama-sama dengan semua pejabat eksekutif yang ada. Bobo Boy pun ada. Okey, juru gambar profesional. Kita minta anda berada di hadapan untuk mengambil. Boleh pandang ke hadapan, ke tengah dahulu. Tetamu-tetamu kehormat kami. Ini dia antara tulang belakang bagi Papa Zola The Movie. Seterusnya kita mempersilakan pelakon suara Lisha Isandra sebagai Pipi, Bibi Ami sebagai Cibabot, Iman Iskandar sebagai Otai, Alam Silarai sebagai Yonpi, Yusuf Farid sebagai Kaca. Kita juga mempersilakan pengarah bersama Papa Zola The Movie, Raja Numan Raja Nordin. Silakan. Seterusnya kita juga berjumpa pengarah bersama Papa Zola The Movie, Zubair Muhammad Zakaria, pengarah kreatif Monster Studio Anas Abdul Aziz, dan pengarah Monster Studio Encik Safwan Abdul Karim. Dipersilakan Ketua Pemasaran Penjenamaan Astro Show Nur Salina Alwi. Jadi kepada semua peminat-peminat Monster dan juga Papa Zola, apa kata anda boleh ambil gambar dan juga video. Ini antara dia yang bersama-sama dengan kita di pentas, dan pastinya ramai lagi daripada Monster yang menyumbangkan ada dan juga tenaga untuk Papa Zola The Movie ini. Kami melakukan jutaan-jutaan terima kasih dan perhatian anda akan peminat-peminat Gen Zola. Hargai kesemuanya, insya-Allah. Baik. Kita bagi masa, kita nak selfie sikit tau. Gen Zola semua okey? Terbaiklah korang. Okey, boleh pandang ke hadapan? Gen Zola semua jangan pergi ke mana-mana, sebab selepas ni kita nak ambil gambar bersama-sama dengan anda dan juga video bersama-sama dengan anda. Jadi jangan gerak lagi tau. Kita ambil gambar mereka dulu. Adalah tengah, okey? Baik, kita mohon tamu gambar boleh pandang ke sebelah kiri. Favourkan mereka. Kami mohon ketemu semuanya di sebelah kanan pula. Ceritlah sikit yang belah kanan ni. Takutlah. Seterusnya kami mohon kepada semua untuk turun ke bawah untuk kita merakam gambar buat kali pertama dengan Gen Zola. Ya, baik, kita ambil posisi masing-masing. Kita boleh ke belakang sikit mungkin. We can go behind a bit. Yeah.
Ya, hai semua Censola. Semua angkat tangan sampai belakang tu. Baik, kita ambil gambar dulu sebelum video. Baik, semua angkat tangan biasa dulu. Baik, kita posting Papa Zola kebenaran. Okey, kita nak buat video boleh semua Censola? Boleh. Dengan kiraan 3, 2, 1, saya akan jerit Papa Zola. Semua akan buat gaya dan jerit kebenaran. Boleh? Saya mohon juga lepas jerit kebenaran tu, semua Censola yang ada, boleh? Okey, kita cuba. Videographer, are you ready? Cantik. Angkat tangan lagi videographer bagi semua nampak. Itu video rasmi kita, okey? Baik. 3, 2, 1. Papa Zola! Maka berakhir dan sudah untuk kita punya Kamet Biru kita untuk hari ini. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh dan sorakan untuk Papa Zola The Movie Game On. Kepada tetamu-tetamu kami persilakan anda untuk masuk ke dalam panggung masing-masing. Kerana tayangan filem akan ditayangkan sebentar saja lagi. Sampai-sampai itu kita akan bersama-sama dengan jumpa dengar untuk anda masuk ke dalam panggung masing-masing. Selesai sudah. Kesimpulan dia, korang kena tengok. Lagi-lagi rider delivery. Aku sebagai seorang rider food delivery menyarankan kepada rider food delivery yang lain untuk tonton juga Papa Zola The Movie ni. Sebab Papa Zola pun rider food delivery. Aku cari pintu keluar tak jumpa lagi ni. Dan banyak yang menggamit memori kita zaman 80-an. Bus mini game. Jadi orang-orang tua macam kita memang kena tengok Papa Zola. Review penuh nanti aku buat besok. Tausin. 2000 years later. Aku masih gagal untuk faham Mac Valley ni. Aku masih sesat. Walaupun dah banyak kali pergi, aku tak jumpa jalan keluar. Kau jumpa. Dah jumpa parking. Dan dah jumpa dengan brother ni, seorang ni. Dia tengah jenuh fikir macam mana bawa balik barang ni. Tak sangka barang kita dapat besar. Tak sangka barang dapat besar. Bro, macam mana bro Papa Zola tadi? Susah cerita. Susah? Mangkak ke? Ataupun
dia boleh ditonton but dia fokus on budak. So for adult rasa macam kurang sedikit. Oh, itu pendapat bro lah. Yep. Ya. So, ni balik mana bro? KLIA. Oh, jauh ke Sampai sini sajalah video untuk hari ini. Tunggu review penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monster kalau bagi goodies memang lain macam. Jom kita unboxing, tengok apa yang ada. Okay, topeng Papa Zola, t-shirt Papa Zola, oh dia ni lah kontes. Oh, apa benda ni? Butang. Lipstick. Oh, minyak angin. Monster minyak angin. Ah, ini dia. Ni apa ni? Oh, event card. Ini. Ada 2 topeng dia bagi. Apa tak? Oh, ada baju. Oh, menarik. Boleh tekan ke? Ada button ke? Kena charge dulu kot. Okay, ini dia. Thank you, Monster.